Maka kalau kata hari Arafah ini, kita nak buat apa di sini? Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Jabir kalau tak silap, Abdul Ayyam Yaum Arafah. Hari yang paling afdal dalam setahun ialah hari Arafah. Kalau dalam seminggu, hari Jumaat. Kalau dalam setahun, hari Arafah. Bila kita duduk pada hari yang Nabi kata paling afdal, maka tidak mesti kita duduk di Arafah. Kalau Arafah tu makaniyah. Tapi kalau Yaum Arafah zamaniyah. Jadi zaman kita duduk pada masa Arafah, inilah harinya. Cara ibadahnya yang sangat besar ialah puasa. Nabi sebut dalam satu hadis, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah. Aku beritahu kamu ni, puasa hari Arafah mengharapkan Allah Ta'ala yukaffirus sanah, apungkan dosa setahun. Tahun bila tu? Allati qablah wassanah allati qablah. Satu tahun sebelum ni Allah ampun setahun, tahun depan ampun pula setahun. Dah tahun ni dengan tahun-tahun ni kapit dengan ampun, jadi ampun lagi 3 tahun. Kata setengah ulama. Sehari je puasa. Tahun depan ampun dosa. Tahun depan banyak ni dosa kita. Tahun depan tak tahu lagi. Kemungkinan banyak pada tahun sebelum lagi. Tahun depan. Wallahu a'lam. Ampun juga dengan hari Arafah. Itu kita berpuasa di sini. Dan yang kedua, berdoa. Berdoa tak mesti di Arafah. Di Arafah orang duduk dengan di padang tanah Arafah, dengan di padang pasir dan sebagainya, duduk berwukuf. Kita di sini berdoa. Doa ni. Doa kepada aku. Maka hari ini kita ambil perintah Allah. Doa ni. Doa kepada aku. Kita ambil ini hari yang terbaik. Khairul doa. Doa yaumi Arafah. Nabi kata khairul doa. Antara doa yang paling baik ialah doa yaumi Arafah. Doa pada hari Arafah pada 9 Dzulhijjah. Dah doa mana? Ikut pandang dalam hadis banyak doa-doa Rasulullah, doa maksur. Kita duduk di Kota Baru ni, doalah pada minta panjang umur. Ya Allah, ya Tuhanku, berkat hari Arafah ini, hari yang berkat. Hari orang-orang membesarkanmu di tanah hukum dan sebagainya. Panjangkan umur aku agar aku sempat beribadat kepadamu. Angkatlah pandemik atau musibah yang sedang menimpa negara kami ini. Doa apa saja. Asalkan doa itu baik. Doa bahasa Melayu boleh, bahasa Arab boleh, Kamboja boleh, Perancis pun boleh. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz.